Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Koko-koko, meow-meow. Nama saya Kisha Harifeli binti Muhammad Fazali. Saya dari 3 Sabah. Berdirinya saya di sini akan menceritakan mengenai jiran yang baik hati. Di sebuah kampung ada sekeluarga ayam tinggal berjiran dengan kucing. Miau. Ketua keluarga ayam bernama Si Jala, manakala ketua keluarga Si Tumpuk bernama Si Tumpuk. Anak Si Jala dan anak Si Tumpuk berkawan baik. Sungguh pun berbeza keturunan. Pada suatu petang, mereka sedang bermain-main di padang. Si Helang cuba menyambar anak Si Jala. Kejadian itu disaksikan oleh Si Tumpuk. Si Tumpuk terus mencakar badan Si Helang. Si Helang ketakutan lantas meninggalkan tempat itu. Terima kasih kerana menolong anak kami, kata Si Jala dan isterinya. Kita hidup berjiran, mestilah saling membantu, balas Si Tumpuk. Pengajarannya dari cerita ini, ingat ya kawan-kawan, nilai persahabatan tidak mengenal batas sempadan. Terima kasih.